Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pembentangan bajet 2026 baru-baru ini oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Perdana Menteri Malaysia kita, berkaitan dengan anugerah Masjid Malaysia. Baik, alhamdulillah, saya rasa ini adalah satu langkah yang sangat baik bila mana kerajaan memperkenalkan anugerah Masjid Malaysia ini. Sekurang-kurangnya ia dapat memberi semangat kepada kita semua, ataupun memberi tahu kepada kita semualah bahawa masjid itu bukan sahaja sebagai tempat untuk kita melakukan ibadah semata-mata, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ummah. Jadi dan juga saya amat tertariklah dengan idea, iaitu convention masjid, yang mana bila para imam, para alim ulama dan para ilmuwan itu dapat berkumpul, duduk bersama, pastinya lah banyak ilmu ataupun pengalaman yang dapat dikongsi antara satu sama lain. Dan juga tambah pula dengan penekanan kepada majlis ilmu yang diperbanyak. Jadi ini memang sangat memberi impak ataupun kesan kepada masyarakat, iaitu dapat memberikan kefahaman lah kepada masyarakat berkaitan dengan hukum hakam agama Islam itu sendiri. Dan jadi saya sebagai seorang yang diamanahkan bertugas di masjid, harapan saya terhadap anugerah Masjid Malaysia ini, biarlah semua inisiatif ini benar-benar dapat mengimarahkan ataupun menghidupkan lagi roh masjid, supaya masyarakat itu semakin dekat kepada rumah Allah, dan juga dapat terus subur di dalam kehidupan kita lah. Jadi itu sahaja komen saya berkaitan dengan anugerah Masjid Malaysia ini. Sekian, terima kasih.